Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia Madani dan salam MBSJ gemilang bersama. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan sedikit masa bersama kami pada hari ini secara langsung live Facebook MBSJ dalam program Bicara Santai Siri 9 tahun 2025. Saya Puan Baizura Bahtiar selaku moderator anda pada hari ini. Dan kita akan membincangkan satu topik yang amat dekat dan relevan dengan masyarakat bandar kita, iaitu peranan LPHS dalam melestarikan komuniti serata di negeri Selangor. Dan untuk itu, kita amat berbesar hati sebenarnya menerima kehadiran tetamu istimewa yang berada di sebelah saya ini, iaitu Dr. Nurhanizan bin Sahib, Ketua Bahagian Pembangunan Operasi Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS, dengan pengalaman luas dalam pengurusan pembangunan perumahan dan operasi strategik. Beliau memainkan peranan penting dalam merancang serta menyelaras inisiatif pembangunan di Selangor. Sesi Bicara Santai ini sebenarnya memberi kita peluang untuk mendalami perspektif beliau dalam usaha membangunkan komuniti yang mampan dan sejahtera. Selamat datang dan terima kasih atas kesudian bersama kami, Doktor. Terima kasih. Okey. Doktor, pertama sekali lah, sebagai mukadimah lah sebenarnya. Penonton di luar sana mungkin nak tahu penjelasan umum. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan komuniti serata dan sejauh mana ia berkembang di negeri Selangor ni, Doktor? Silakan. Okay. Macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Moderator dan jemputan kepada saya bagi pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor bagi sesi kita panggil apa, sesi Bicara Santai ni berkenaan dengan secara umumnya apakah itu komuniti serata ni. Kalau kita lihat dari segi takrifan komuniti itu sendiri, kalau dalam bahasa Latin ni kita lihat komuniti ni bermaksud komunis, bermaksudnya dari segi bahasa Latin ni bermaksud bersama atau dikongsi. Maka komuniti ni kita boleh rujuk sebagai sekumpulan individu yang hidup dalam satu persekitaran dan berkongsi nilai, ruang dan tanggungjawab. Sementara itu, perkataan serata pula kita rujuk sebagai satu sistem pemilikan berlapis atau berbilang aras, iaitu apabila sesuatu hartanah dibahagikan atau dipecahkan kepada petak-petak atau unit dan juga melibatkan harta bersama, lift seperti berkongsi lift, tangga, bumbung, tempat parking kereta dan sebagainya. Maka komuniti serata ni kita boleh rujuk kepada satu bentuk kehidupan bermasyarakat yang tinggal dalam bangunan bertingkat dan berkongsi kemudahan bersama. Seperti yang kita kenali pangsapuri, rumah flat, kondominium, rumah bandar. Itu semua jenis contoh-contoh rumah yang secara berserata ni. Di negeri Selangor kita lihat komuniti serata ni semakin berkembang pesat. Ini sejajar dengan pembangunan negeri Selangor itu sendiri, di mana banyak migrasi yang masuk ke negeri Selangor. Maka kita lihat keperluan rumah serata ini adalah satu keperluan yang amat jelas. Kalau kita lihat bilangan bangunan kediaman berserata di negeri Selangor ni hampir 9,000 skim. Ya, 9,000 skim yang melibatkan ratusan ribu lah kita katakan penduduknya. Maknanya komuniti serata itu sendiri. Kawasan tumpuan seperti Petaling, daerah Gombak, Hulu Langat dan Kelang, kita lihat pertumbuhan pembangunan serata ini semakin pesat, mencerminkan bahawa trend urbanisasi dan mobiliti penduduk ke pusat-pusat ekonomi utama seperti Selangor ni lah, kawasan Lembah Kelang. Baik, menarik Doktor atas fakta-fakta tu. Yalah, macam yang kita terima maklum di kawasan Subang Jaya sendiri kan, Doktor, populasi kita pun semakin lama semakin meningkat. Betul. Unjuran RTSJ kita pun pada tahun 2022, tak silap saya, kita punya populasi sekarang dah hampir 1.08 juta. Ya, betul. Jadi kan, Pak Robi, komuniti serata kan. Okey, untuk soalan seterusnya, Doktor, sebagai agensi yang memayungi perumahan dan hartanah, apakah peranan utama LPHS ini dalam memastikan komuniti serata ini berkembang dengan lestari? Okey. Terima kasih atas soalan ini. Untuk menjawab soalan ini dengan lebih tepat,
LPHS ni secara kita perlu lihat peranan LPHS ini dari segi NMN Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor tahun 2001 yang menjadi asas kepada penubuhan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor sebagai satu badan berkanun di bawah Kerajaan Negeri Selangor lah. Dan kita lihat dalam NMN ini menggariskan beberapa peranan dah yang LPHS perlu tekankan. Yang pertama ialah merancang, menyelaras dan melaksanakan dasar perumahan dan hartanah negeri Selangor itu sendiri. Yang keduanya, memastikan penyediaan rumah mampu milik yang mencukupi untuk rakyat Selangor. Dan ketiganya, kita dapat lihat peranan LPHS ini adalah untuk memantau pematuhan pemaju terhadap garis panduan dan dasar-dasar yang kerajaan negeri ataupun lembaga perumahan keluarkan. Dan keempatnya, memperkasa pengurusan komuniti perumahan termasuklah strata itu sendiri. So, dalam konteks komuniti strata ini, LPHS memainkan peranan yang amat penting lah. Antaranya ialah LPHS menggubal dasar berkaitan pembangunan strata agar lebih mampan, termasuk dasar-dasar seperti dasar rumah mampu milik dan pengukuhan sistem pengurusan JMB dan MC itu sendiri. Yang keduanya, LPHS melalui di LPHS ini kita tubuhkan juga dua unit yang berkaitan dengan pengurusan strata ni, iaitu yang pertama unit pengurusan bangunan dan keduanya unit pembangunan komuniti, khusus untuk kita laksanakan program-program bagi kediaman berserata ni. So maknanya antara program kita jalan termasuklah pemantauan JMBMC, pengurusan strata tu, serta penyediaan inilah dari segi macam mana JMBMC ni boleh menguruskan terutama dari segi akaun AGM. Kita menyediakan khidmat nasihat dari segi itu. Ketiganya, LPHS juga menganjurkan program berbentuk taklimat kepada JMBMC, serta kita buat juga bengkel-bengkel kefahaman kepada badan-badan pengurusan, terutamanya badan pengurusan yang baru ditubuhkan. So kita pun terlibat bersama-sama dengan COB di setiap PBT di Negeri Selangor lah. Yang keempatnya, kita lihat juga LPHS ni berperanan sebagai pemudah cara bagi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan strata ni lah. Maknanya kalau sesuatu isu ni tak boleh diselesaikan di peringkat PBT, mungkin LPHS akan menjadi pemudah cara bagi memudahkan sesuatu isu lah, supaya dia tidak lagi berpanjangan. Kadang-kadang orang nak tahu apa stand kerajaan negeri dalam bagi sesuatu isu tu. So maknanya LPHS dia akan menjadi mediator kepada sesuatu isu tu lah. So itu lagi. Maksudnya doktor tadi dia punya konteks, dalam konteks komuniti strata tadi, maksudnya peranan utama pihak LPHS sendiri ada terbahagi pada 4 lah. Yang utama saya nampak dasar dan advokasi strata, pemantauan dan penguatkuasaan daripada LPHS. Ketiga, pendidikan komuniti dan akhirnya adalah platform penyelesaian isu. Betul kan? Betul. Okey. Seterusnya doktor, sudah tentu kan kita lihat pengurusan komuniti strata datang dengan pelbagai cabaran. Apakah pada pandangan doktor cabaran utama yang dikenal pasti oleh LPHS sendiri dan bagaimana ia ditangani? Silakan doktor. Betul ya, memang kalau kita lihat pengurusan komuniti strata ni memang penuh dengan cabaran. Sebab kita nak uruskan bukan 10 orang, 20 orang. Kita akan kena uruskan beratus komuniti penduduk yang tinggal dalam sesuatu kediaman berserata tu, dan mungkin ada yang sampai lebih daripada 1000 kan. Dan kadang-kadang 1000 lebih JMB mungkin ada 2-3, ada tak ni. Kadang-kadang yang sesuatu jawatan kuasa tu hanya melibatkan 10 orang nak menguruskan beratus orang yang mendiami sesuatu kediaman berserata tu. So cabarannya agak besar untuk kita memantau kediaman komuniti, kediaman berserata atau komuniti strata di Selangor. Antara cabaran utama yang boleh saya boleh garapkan lah, untuk boleh saya nyatakan kat sini, yang pertama ialah tunggakan dan penyelenggaraan dah. Betul. Kita lihat banyak isu-isu kediaman berserata ni mempunyai masalah dari segi mendapatkan kutipan kadar fee maintenance itu sendiri. Maknanya kadar fee yang dikutip itu mesti mencukupi untuk diorang menyelenggara bangunan. Tetapi apa yang berlaku di sesengah bangunan strata tu, kutipan fee itu tak mencukupi untuk diorang menguruskan bangunan tu. So bila tak cukup mengurus tu, so dia akan jadi isu lain kepada bangunan tu. So itu yang menyebabkan bangunan tidak terurus, bangunan menjadi usang,
lift rosak dan ia akan efek kepada penduduk yang tinggal di situlah. Dan yang kedua kita lihat konflik antara penduduk dengan JMBMC itu sendiri. Kadang-kadang JMBMC ni bila dia buat keputusan, sesuatu keputusan tak disukai ataupun penduduk tak bersetuju dengan apa yang nak JMBMC itu buat. So itu kan kadang-kadang menimbulkan konflik. Bila konflik ini tak diselesaikan, tak ada jalan lain, sama ada dia akan pergi ke PBT ataupun pergi ke kerajaan negeri. Jadi kadang-kadang itulah kadang-kadang kami menerima aduan. Ya, itulah sebab bila ada konflik di antara JMB, badan pengurusan tu dengan penduduk. Betul. Sebab JMB MC ni berperanan dia untuk dia membuat undang-undang dia sendiri di kawasan kediaman mereka. Tapi kadang-kadang apa yang diorang nak buat tu tak disukai. Kan? Mungkin kenaikan fee ke apa, tetapi penduduk tu tak bersetuju. Itu akan balik kepada pihak berkuasa negeri ataupun pihak PBT itu sendiri untuk macam mana nak menyelesaikan isu tersebut. Ketiganya, ketidakcekapan dalam pengurusan keuangan dan dokumen lah. Kita lihat salah satu cabaran yang kita lihat di sini, kebanyakan JMBMC, ahli-ahli jawatan kuasa tu tiada pengalaman. Kadang-kadang diorang ni dilantik, yelah datang AGM, diingatkan dah nak dengar aja. Rupa dilantik je sebagai jawatan kuasa. So diorang ni kadang-kadang tidak ada pengalaman dah. Dari segi nak menguruskan kewangannya, dari segi teknikalnya, dari segi pentadbirannya, tak ada pengalaman untuk menguruskan bangunan kediaman berserata ni. Kan? Maknanya diorang ni, kalau IJK ni kita lihat, bukan nak menguruskan badan pengurusan tu sendiri. Diorang nak menguruskan macam mana nak menguruskan komuniti serata tu sendiri. Maknanya dia kalau nak uruskan AJK 7 orang atau 8 orang tu memang dia rasa boleh. Tapi macam mana dia orang nak menguruskan satu bangunan bertingkat ni, kalau ada 100 unit, 200 unit, 500 unit dengan berapa, kita darablah berapa, katakan 500 unit, kita dah 5 orang komuniti, 5 orang penduduk kat situ. So situ yang cabaran dah kepada JMBMC ni dalam ni, kerana kita lihat tiada pengalaman sama ada nak mengurus nak mentadbir. Itu satu cabaran lah untuk kita kepadalah badan-badan pengurusan JMBMC di Negeri Selangor ni. Dan keempat tu kita lihat keselamatan dan vandalisme lah. Isu-isu ni mungkin berlaku apabila bila pengurusan tu mungkin tiada CCTV di kediaman berserata tu, so dia akan terdedah kepada isu-isu keselamatan dan vandalisme ni. Dan kita lihat pun kalau dalam media masa pun kerap kali kita lihat kawasan berserata ni ada berlaku jenayah, berlaku vandalisme, kan? Itu disebabkan inilah kita lihat salah satu cabaran lah apabila tinggal di kediaman atau menguruskan kediaman berserata itu sendiri. Baik doktor, selain daripada cabaran-cabaran yang doktor nyatakan tadi kan, jadi apakah pendekatan yang LPHS dapat laksanakan untuk menangani cabaran-cabaran tadi tu doktor? Silakan. Bila kita lihat cabaran ini boleh memberi satu kalau kita tak kekang cabaran ini, dia akan menjadi satu isu yang lebih besar. Kan? Dan dia akan melibatkan kerugian, kos kepada pelbagai pihak. Kan? So antara langkah-langkah atau apa yang kita laksanakan pendekatan lah untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kediaman ataupun komuniti berserata ni. Yang pertama ni kita buatkan satu sistem bersepadu yang kita panggil sistem pengurusan kewangan ESOB. Maknanya LPHS kita buatkan satu sistem yang diguna pakai di semua COB, dan sistem ini kita wajibkan kepada semua JMBMC supaya menggunakan sistem ESOB ini. Dan sistem ESOB ini kita menekankan macam mana terutamalah JMBMC baru ni yang tidak ada pengalaman, kita dah susun dalam sistem tu macam mana dia boleh menguruskan kewangan. Mana dari segi perakaunnannya, dari segi dia nak buat perolehannya, dan sistem tu kita dah susun cantik. Maknanya kalau ada badan-badan pengurusan atau AJK yang tiada pengalaman dan menggunakan sistem ESOP ni, kita dah cantik. Maknanya dia orang hanya masuk je data-data dalam sistem ESOP. Keduanya sistem ESOP ni kita wujudkan juga mana kalau ada mana-mana aduan boleh dikemukakan melalui sistem ESOP. Dan ketiganya melalui sistem ESOP ni juga semua kita nak buat secara digitalisasi. Maknanya laporan EJM, laporan permohonan, apa-apa permohonan yang berkaitan dengan SOB, kita galakkan menggunakan sistem ESOB
atas kita lah, kita nak paperless, semua kita nak ke arah orang kata kelestarian tu. Maknanya kita nak mengurangkan penggunaan kertas ataupun penduduk ataupun tidak datang ke PBT ni. So kita galakkan lah, maknanya JMBMC menggunakan sistem ESOB ni. So ni paperless tadilah. Paperless. Yang keduanya kita juga mengadakan adalah taklimat atau latihan kepada badan-badan perusahaan seperti yang kita buat kursus pemantapan pengurusan bangunan kediaman berserata atau dikenali sebagai SISMA. Maknanya dalam program ni kita turunkan juga dana kepada pihak COB dan juga kepada FHS. Kita akan jemput mana-mana badan pengurusan yang baru untuk menyertai latihan ataupun taklimat berkaitan dengan Akta 757, cara hidup di kediaman berserata, supaya badan-badan perusahaan ini terlatih. Kita nak diorang ni jadi profesional. Ada setengah tu yang saya sebut tadi tu, diorang ni tak ada pengalaman pun. Tapi melalui latihan yang berkala ni, diorang akan menjadi profesional dan terlatih untuk menguruskan kediaman berserata masing-masing lah. Okay, biasanya kursus ni berbayar ke doktor? Tanya, berbayar ke kursus? Ataupun memang dah built in sekali, maksudnya dah daftar terus dibagi latihan? Kita memang latihan kita kadang kita tak kenakan bayaran. Cuma kadang-kadang kita mengenakan komitmen bayaran tu lah untuk diorang ni kan. Seterusnya doktor? Dengan langkah-langkah inilah kita yakin dapat meminimumkan isu-isu berkaitan komuniti strata di negeri Selangor ni lah. Selain itu kita juga buatlah sesi khidmat nasihat ataupun sesi libat urus kepada badan-badan pengurusan yang bermasalah ni. So kita akan kerap turun padang lah untuk melihat permasalahan-permasalahan di kalangan inilah JMBMC baru ni. Okey, terima kasih doktor. Baik doktor. Seterusnya doktor, boleh tak doktor kongsikan sedikit inisiatif atau program LPHS yang memberi penekanan kepada kelestarian komuniti strata? Silakan doktor. Okey, ya, LPHS sangat boleh kita katakanlah LPHS sangat prihatin terhadap keperluan pembangunan komuniti strata yang lestari. Yakni bukan sahaja dari segi fizikalnya, dari segi pengurusan, tetapi juga dari segi sosial, ekonomi dan alam sekitar. Jadi menyedari bahawa kehidupan berserata memerlukan pendekatan berbeza dan strategik. Pelbagai inisiatif berimpak tinggi telah kita perkenalkanlah kepada komuniti strata ni. Antaranya kita telah buat program Laman Hijau Strata 2.0. Ya, kalau ikutkan kita punya data, kita dah ada lebih kurang 42 kawasan di seluruh negeri Selangor yang kita telah bangunkan Laman Hijau Strata 2.0. Kalau MPSJ je kita ada dalam 5 kawasan yang kita dah jadikan dia sebagai Laman Hijau Strata itu sendiri. Kalau kita lihat apakah itu Laman Hijau Strata ni, dia satu inisiatif kita nak dekatkan penduduk ni kepada alam sekitar. Maknanya kita sesuai dengan namanya laman tu. Kita nak jadikan Pangsa Puri ni menggunakan sebaik mungkin kawasan lapang hijau yang ada, kawasan hijau yang ada dalam kawasan mereka tu. So maknanya kalau ada kawasan tu, saya rasa yang kawasan tu boleh dijadikan sebagai kebun komuniti, kita akan bangunkan Laman Hijau Strata tu. So dia bukan sahaja untuk mengindahkan, kita juga dia dengan melalui kebun Laman Hijau Strata ni dia dapat, kita bolehlah menjana komuniti tu boleh menjana pendapatan sampingan kepada mereka, kepada ahli-ahli kebun yang menjadi Laman Hijau. Yang keduanya kita nak mewujudkan interaksi tu. Kan kadang-kadang penting. Bukan sahaja boleh memupuk kelestarian dari segi bandar yang sihat, dan juga persefahaman antara pihak JMB dan juga komuniti strata itu sendiri, kan doktor? Betul. Sebab kita lihat macam ni, penduduk bandar ni akan pergi kerja pagi. Betul. Balik pun dah lewat petang. Dan balik kerja tu mungkin dia kena tempuh jam. Kan? Tempuh jam. So dia akan stres. So kalau dah stres, balik rumah, itu yang akan menimbulkan konflik
dalam rumah tu. So maknanya kita wujudkan laman hijau ni, maknanya bila diorang dalam keadaan stres, ada kawasan hijau yang boleh meredakan Betul, keadaan jadi stres mereka lebih tu. tenang tadi kan doktor. Ya, Kita tengok itu kita banding lihat. kita tengok pokok pun kita dah tenang. Betul? Kan tengok hijau, tengok ada tempat rehat. Itu yang kita punya antara matlamat dia lah. Bukan sekadar untuk berkebun untuk menganjana pendapatan, tetapi kita nak macam mana penduduk boleh mengurangkan tekanan tu lah kepada ni. Sebab kita lihat wujudnya kita buat program laman hijau ni sebab kita lihat daripada kajian yang kita buat bersama pihak UKM. Pihak UKM di mana kita dapati bahawa banyak kawasan-kawasan pembangunan strata yang dulu-dulu ni dia tak ada tidak ada ruang untuk berinteraksi atau kita namakan ruang-ruang sosial, dan tidak memanfaatkan kawasan-kawasan hijau. Kawasan-kawasan yang kita boleh katakan kawasan-kawasan ini kalau kita bangunkan dengan kebun, dia boleh memberi potensi kepada komuniti dan JMBMC itu sendiri. Yang kita kajian yang kita buat. Kajian itu mendapati bahawa banyak kawasan perumahan kawasan rendah mempunyai ruang hijau sebenarnya yang sangat minimum. Kekurangan ini menghadkan pengalaman riadah dan kepuasan kanak-kanak serta penduduk untuk menjadikan persekitaran ini serta penduduk malah menjadikan persekitaran mudah membosankan. Bila dia tak ada kawasan-kawasan untuk beriadah, untuk beristirahat, so penduduk mula jadi bosan. Betul. Dan kanak-kanak pun tak ada tempat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti. So kalau kita lihat ada satu kawasan yang kita buat sebagai kita punya responder tu, tempat permainan kanak-kanak dia kecil je, dia macam 3 segi je. So kanak-kanak ni memang tak ada tempat bermain ataupun untuk melakukan apa-apa aktiviti. Jadi tempat yang dia buat tempat laman aktiviti hijau ni tadi tu jadi dia menjadi salah satu tempat untuk diorang beristirahat. Tapi kalau sebelum ada ni, tempat diorang aktiviti ni adalah depan lift. Tempat-tempat yang orang kata bukanlah tempat untuk kanak-kanak beriadah. So bila dibangun dalam kawasan bangunan, tentunya akan menimbulkan kemarahan lah kepada penduduk-penduduk, mungkin menyebabkan bising. So antara inilah yang kita lihat kenapa kita perlu adakan satu ruang untuk sama ada untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak, ada tempat ruang untuk diorang beristirahat, untuk melaksanakan aktiviti sosial. Dan daripada itu kita kembangkan pula kepada kita punya pembangunan ruang komunal dan infrastruktur sosial yang kita namakan sebagai Westcom. Apa tu Westcom, doktor? Westcom tu kita lihat macam mana kita bangunkan satu kawasan tu sebagai kita boleh gunakan dia sebagai satu ruang untuk tadilah saya sebut kita boleh berinteraksi, melakukan sosial, untuk kita buat kadang-kadang penduduk ni dia nak tempat untuk diorang bertemu, kan, ada bertemu. So kita akan ruangkan sama ada tempat tu kita bangunkan tempat duduk untuk diorang berbual, ataupun macam kita buat di tempat di Ampang, salah satu projek kita buat, tempat itu kita bangunkan tempat rewang. Maknanya ada ruang kita upgradekan tempat tu untuk dia, maknanya penduduk boleh buat rewang kat situ, boleh tempat dia Dia lebih kepada satu tempat yang tertutup ke macam mana? Dia tak tertutup, dia open. Tapi kita akan upgradekan kawasan tu. Macam tadi laman hijau tadi saya nampak more to green, tempat Green. yang terbuka. Kan? Jadi yang ini tempat dia kadang-kadang dalam satu kawasan bangunan tu kadang-kadang dia ada kawasan tu mungkin dewan ke? Tempat boleh digunakan tapi dia tak dimanfaatkan. Dia macam ada mungkin ada tempat-tempat duduk yang kursi-kursi lama yang tak pernah ni, kita upgradekan dia. Sebagai fasiliti kepada fasiliti untuk penduduk nak berehat, nak berbual. So kalau di Ampang ni, di Sembawang Jaya pun kita dah ada juga beberapa tempat yang kita dah kena pasti untuk kita buat Westcom ni. Yang pertamanya di Flat Seri Serdang, dan keduanya kita buat, mungkin kita dah dalam perancangan kita Pansapuri Enggang tu. Kita buat mini library di situ. Menarik. Ini mini library ni kita bekerjasama dengan Perbadanan Perpustakaan Negeri Selangor lah. InsyaAllah kalau berjalan lancar, Pansapuri Enggang tu akan mempunyai mini library. Kita pun ada mini library, kita pun ada library juga. Doktor, nanti boleh orang kata boleh ada musyul lah antara pihak MBSJ dan JPPS. Yang seterusnya, doktor, ada apa lagi program-program? Kita juga kita lihat satu lagi inisiatif berimpak tinggi yang kita laksanakan ke arah kelestarian ni, ialah kita buat program inisiatif bangunan hijau. Inisiatif bangunan hijau ni kita bekerjasama dengan syarikat swasta lah, di mana kita lihat macam mana kita nak ke arah zero carbon tu yang kita kata selalu kan, ataupun dengan kita nak mencapai SDG dan ESG tu.
Tu kita memperkenalkan program inisiatif bangunan hijau ni melalui penggantian lampu-lampu konvensional kepada penggunaan lampu LED. Ya, lampu LED ni kita lihat penggunaan lampu LED ni banyak manfaatnya. Ya, maknanya dari segi kita pertamanya salah satu isu yang masa kita memperkenalkan program ni, kita lihat banyak aduan berkaitan dengan kenaikan bil elektrik. So bila kita lihat macam mana kita nak membantu badan-badan pengurusan ini dapat penjimatan mengurangkan kadar bil elektrik itu dengan menggantikan kepada penggunaan lampu LED. So beberapa tempat memang kita dah lihat ada penjimatan tenaga di situ. Kalau kita lihat di seluruh Selangor pun kita dah ada dalam 161 bangunan strata. Kita buat telah menggantikan lampu LED dengan jumlah 450,000 batang lampu LED telah kita gantikan. Dengan kita lihat dengan penyelamatan kita berjaya, kalau kita buat sebagai perbandingan tu, kita berjaya menyelamatkan alam sekitar. Lebih kurang kalau kita kata berapa ni pokok yang kita 10 tahun ni 8.5 juta pokok. Ui, banyak yang tu, kita doktor. berjaya selamatkan. 85 ya, juta sebab pokok, penjimatan tenaga tu. Dan kalau ni kalau MBSG sendiri juga saya bagi kita kejayaan juga dah sebanyak 34 bangunan. Kalau di kawasan MBSG sendiri 34 bangunan telah menggantikan lampu LED dengan kita buat anggapan bahawa 1.5 million pokok berjaya diselamatkan, atau sebanyak 1,860 padang bola sepak dia punya kesamaan pengganti. Bayangkan MPSG mempunyai 1,860 padang bola sepak melalui program inisiatif bangunan hijau ini. Okey. So sebenarnya kita ada soalan daripada Facebook Live kita. Okey, soalan pertama bagaimanakah LPHS bekerjasama dengan PBT dalam memastikan isu-isu berbangkit komuniti strata yang tidak dapat diselesaikan? Sebagai contoh, kerosakan lift di bangunan strata yang seringkali dibangkitkan. Okey. Pertamanya bila aduan-aduan berkaitan inilah, terutamanya banyak kita terima aduan-aduan berkaitan kerosakan harta bersama ni lah. Bila ada aduan-aduan ini, mereka ajukan kepada pihak berkuasa tempatan. Biasanya yalah, kita faham PBT pun dia kekangan dari segi modal dia untuk memberi harta bersama ni. Biasanya kita akan bermusyawarah lah pertama dengan COB. Kita lihat bagaimana isu itu berpunca dia. Kadang-kadang isu ni berkaitan dengan kita nak kena pasti masalah dulu. Kita nak lihat adakah bangunan tu mempunyai badan pengurusan. Kan? Kita tak nak kita bagi bantuan nanti tak ada badan pengurusan, kerosakan tu akan berulang. So yang pertama kita nak kena pasti ada tak badan pengurusan. Badan pengurusan tu yang penting. Ya. Keduanya kita akan lihat kutipan kutipan cas penyelenggaraan di situ. Sama ada dia dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dan kadang-kadang dia badan pengurusan tapi dia tak membuat apa-apa kutipan. Mungkin kutipan dia pun tak capai pun sebenarnya untuk nak ni. Itu kita nak kena pasti dulu. Permasalahan yang berpunca daripada kerosakan atau aduan-aduan ni di bangunan tersebutlah. Dan setelah kita kena pasti punca masalah, dan kita inilah maknanya kita akan panggil mesyuarat pertemuan dan turun padang lihat isu tersebut. Dan kalau dia menepati kriteria yang kita tetapkan, kita akan minta dia buat permohonan e-ceria lah. E-ceria di mana di LPHS kita ada satu skim yang kita panggil e-ceria lah, untuk membaik pulih kemudahan harta bersama ni. Tapi dia ada syarat tertentu lah yang kena kita lihat. Dia ada kriteria di situ. Macam saya sebut ni, kalau tiada badan pengurusan, kita akan, dia punya merit tu berkurangan lah. Sebab kita nak apa yang kita baik pulih, dia punya tu memberi impact kepada sama ada kepada penduduk dan juga inilah. Kedua kita lihat adakah kerosakan itu boleh membahayakan kepada penghuni di bangunan tersebut lah.
Kalau dia melibatkan keselamatan penduduk, nyawa, so kita akan memberi prioriti lah. Cuma kadang-kadang ada isu-isu lain lah yang berkaitan dengan konflik yang saya sebut dari awal tadi ni. Ya, betul. Konflik antara penduduk dengan JMBMC. Mungkin peringkat COB pun dah pening macam mana nak mendamaikannya. So kita katalah LPHS boleh menjadi pemudah cara bagi menyelesaikan isu-isu tertentu lah. Tetapi kalau isu tersebut memang kita tak boleh selesai kerana ia melibatkan orang kata kalau kita refer kepada akta, dia orang boleh bawa tribunal, kita akan galakkan Badan Pengurusan Pengadu ni bawa kepada tribunal di mana peringkat yang boleh menyelesaikan masalah diorang ni lah. Tapi kalau yang berkaitan dengan baik pulih, kerosakan, kita akan lihat macam mana kerajaan negeri boleh membantu penduduk badan pengurusan di kediaman serta. Okey, baik doktor. Panjang lebar penerangan doktor. Tapi saya agak tertarik dengan tadi sistem e-Cakna itu semua di hujung jari doktor? Ya, semua boleh jari. akses Okey, soalan kedua doktor. Apakah terdapat sebarang peruntukan bajet daripada LPHS untuk Westcom tadi? Westcom, dia macam ni. Westcom ni dia bukan bajet tu kita kata tiap tahun kita ada. So dia punya tu sebab untuk menjayakan Westcom ni juga dia perlu satu perancangan yang teliti. Maknanya sebab kita nak membangunkan sesuatu kawasan tu. So dia bukanlah kita kata bajet tu memang sentiasa ada untuk kita ni. Biasanya bajet ni juga kita akan buat secara kerjasama. Secara kerjasama sama ada dengan syarikat swasta bersama dengan COB dengan dana yang kita bagi sediakan lah. Cuma dia bukan satu benda yang sebab dia dana tu agak terhad. Dan tempat-tempat kita pilih juga biasanya kita pilih tempat yang berpotensi supaya tempat tu kita boleh memanfaatkan sepenuhnya. Faham? Okey, soalan yang terakhir doktor. Netizen ni banyak pula soalan dia hari ni kan. Okey, adakah terdapat sebarang peruntukan perundangan terhadap penduduk Tega yang tidak mahu langsung membayar maintenance fee kerana tidak adil untuk penduduk yang tidak culas membuat pembayaran? Tentu ada. Kalau Akta 757 tu dah jelas menyatakan Badan Pengurusan boleh mengambil tindakan perundangan atau tindakan sama ada melalui perundangan ataupun tindakan tribunal kepada pemilik peta yang orang kata memang tegar nak membayar tunggakan fee. Sebab diorang ni kadang-kadang tak adil kepada orang yang lain yang bayar cantik. Tapi disebabkan ada beberapa kelompok yang tak nak membayar, dia memberi impak kepada kutipan ataupun pengurusan Badan Pengurusan. So saya apa yang saya boleh nasihatkan kepada pengadu, kita ada laluan dia, kita ada caranya. Maknanya Badan Pengurusan boleh merujuk kepada tribunal mereka yang tegar membayar fee tunggakan ni. Sebab dia akan ada dia punya tindakan selepas itu untuk Badan Pengurusan mengambil ni lah. Ataupun yang Badan Pengurusan juga boleh mengambil inisiatif yang lain seperti memberitahu COB macam mana COB boleh bantu dari segi untuk mengatasi isu-isu pemilik petak yang enggan atau tegar nak membayar orang bagi fee maintenance ni kan. Jadi kita ada akta? Ada. Badan Pengurusan boleh merujuk kepada tribunal bagi mereka yang memang kata jenis orang kata apa pun notis memang dah tak boleh nak gerakkan diorang ni kan. Kita ada ni. Dan dia ada step-step dia selepas itu kan. Tapi dia kita boleh COB boleh memberi guideline ataupun tunjuk ajar macam mana untuk memastikan pemilik yang tegar ini akhirnya akan mematuhi arahan untuk membayar fee maintenance itu. Okey. Baiklah doktor, memandangkan kita pun telah hampir ke penghujung program. Jadi kata-kata terakhir doktor, apakah harapan terhadap masa depan komuniti strata di negeri Selangor? Silakan doktor. Harapan LPHS lah, kita lihat bagaimana saya bagi pihak LPHS lah untuk kita katakan bahawa kita berharaplah agar semua pihak dapat memain peranan lah, termasuk pemaju, penduduk, JMBMC, PPT dan agensi-agensi kerajaan. Sebab komuniti strata ini bukan hanya tempat tinggal tetapi
ruang sosial yang perlu dijaga bersama. Kita mahukan komuniti yang selamat, bersih, harmoni dan mampan dan tidak mungkin dicapai tanpa kerjasama ataupun kolaborasi semua pihak. Jadi LPHS akan terus menyokong dan memacu usahalah ke arah pengurusan strata yang profesional, terus dan berdaya tahan. Sebab kita lihat LPHS ni boleh menjadi satu agensi antara aktiviti dan komuniti strata dalam memastikan komuniti strata ni hidup dalam keadaan selesa, aman dan selamat. Okay. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Jelas sekali LPHS bukan sekadar memantau tetapi turut menjadi peneraju dalam usaha membina komuniti strata yang lestari dan sejahtera. Sebelum kita berakhir doktor, ada sedikit pengumuman untuk penonton di luar sana. MBSJ pada 27 Mei 2025 akan mengadakan satu program sihat, program Hari Tanpa Kenderaan yang bertempat di South City Plaza, Seri Kembangan. Jadi jangan lupa hadir, bawa keluarga, family untuk sama-sama minta maaf 25 Mei Hari Tanpa Kenderaan pada 25 Mei hari Ahad. Okey, mungkin di pihak doktor juga ada seminar yang terdekat doktor yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton. Terima kasih MPJ bagi ruang untuk saya LPHS mempromosikan. Kita akan buat satu program seminar bertarikh 27 Mei 2025 bertempat di Midland Convention. Ini sebenarnya program kami memang program tradisi lah setiap tahun. Program seminar SISMAT. Kita jemput semua pendengar ataupun penonton yang melihat live pada pagi ini datang ke kita punya seminar pada 27 Mei 2025 bertempat di Midland. Boleh register sama ada melalui COB, COB masing-masing. Kalau MBSJ lah. Kalau di tempat lain boleh refer kepada COB masing-masing. Kadar bayaran tak mahal. Kalau compare, kalau swasta buat mungkin sampai 3,000, 4,000. Kita hanya RM180 saja satu pesertaan. Satu peserta 180 termasuk makan minum daripada pagi sampai petang dan cenderahati, dan tempat letak kereta adalah percuma. Okey, dia semua kemudahan ada. InsyaAllah selesa tempat berseminar. Dan topik-topik yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan perundangan. Tadi ada tanya kan macam mana tindakan datang seminar kita. Kita ada isu berkaitan dengan penguatkuasaan dan berkaitan dengan Akta 77, macam mana nak mengambil tindakan kepada pembayar-pembayar tegak ataupun macam mana kita nak menguruskan bangunan strata ini melalui Akta 77 tu, dengan memahami lebih jelas lagi Akta 757 tu. Lepas tu boleh lagi saya promosi satu. Ada satu lagi program yang masih berjalan ni. Ada lagi. Sesiapa yang memenuhi syarat boleh menyertai program inisiatif bangunan hijau bergantian lampu LED. Untuk kalau tuan-tuan perempuan yang merasakan bil elektrik tuan-tuan perempuan tinggi, nak mencuba macam mana penjimatan dan menyumbang kepada SDG dan ESG ke kelestarian alam sekitar, boleh menyertai program inisiatif bangunan hijau. Kita masih lagi terbuka. Dia memang kita galakkan supaya ramai bangunan-bangunan strata ni menyertai program ni, sebab kita nak memastikan alam sekitar kita ini lestari dan terutamanya dalam kawasan-kawasan bandar besar ni. Kan kita tahu kan cuaca, keadaan suhu perubahan iklim ni dah tak menentu. So ini adalah cara untuk kita, inisiatif kita untuk macam mana kita menyumbangkan ataupun kita nak menukar tu memang tak boleh. Tapi macam mana kita nak membantu menstabilkan keadaan-keadaan perubahan cuaca yang tidak menentu ni. Okay, baik, terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Jangan lupa semua HTK 25 Mei hari Ahad, dan juga program SISMAT tadi, seminar SISMAT pada 27 Mei 2025. Okey, sekian saja bicara santai kita pada kali ini. Semoga segala yang dibincangkan dapat memberi pencerahan kepada semua penonton di luar sana. Jumpa lagi di siri berikutnya pada hari dan waktu yang sama dengan tagline Bicara Santai MBSJ, hari ini lebih baik dari semalam. Terima kasih.